Mazhab, kalau orang kata tidak perlu mazhab, siapa kata tidak ada mazhab? Zaman sahabat ada perbezaan pendapat. Ibnu Mas'ud begini, Ibnu Umar begini, Ibnu Abbas begini. Jadi berlapang dada, jangan ini Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, kita ikut apa? Mahabharata. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hidup pada tahun berapa? Itu salaf. Itulah salafi yang betul, kita ikut ajaran salafi. Ulama hadis tidak semestinya ulama fiqh yang boleh menafsirkan hadis itu menjadi hukum. Tetapi ulama fiqh, Imam Malik, kita tahu mereka sebagai ulama fiqh. Imam Syafi'i sebagainya, mereka bukan saja yang faqih, yang bijak, yang pintar, tetapi mereka juga muhaddis. Jadi siapalah kita nak kata tidak ada mazhab. Imam Syafi'i memang manusia, tapi ijtihad mereka tidak sama seperti ijtihad kita. Jadi kita berlapang dada lah, berlapang dada ya. Kita jaga akhlak masing-masing. Jangan kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Bersatu padulah pada dalam tali Allah itu, dan janganlah kamu berpecah belah. Nabi tidak suka, Nabi akan berasa sangat sedih bila lihat berpecah belah. Kerana apa? Kerana fiqh. Ya Allah, ini bodoh. Orang bodoh saja akan bergaduh pasal fiqh. Jangan bergaduh lah. Nak bergaduh, wah, boleh macam-macam pendapat. Terlalu banyak khilaf di dalam fiqh ini. Jadi jangan bergaduh lah. Orang nak solatnya begini ke, nak begini ke, dia nak begini saja ke, bawa pusat ke, di sini ke, di sini. Tidak perlu bergaduh lah. Tidak perlu bergaduh. Ingat, pegang kata-kata ni. Hanya orang jahil akan bergaduh tentang fiqh. Hanya orang jahil.